Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan tentang Freemason ataupun Al-Masuniyah. Di antara pertubuhan di bawah Freemason, Al-Masuniyah ialah Rotary Club. Minggu lepas, Lion Club, ini Rotary Club. Pertubuhan yang berada di bawah naungan Al-Masuniyah Freemason ditubuhkan di bandar Chicago, Amerika pada tahun 1905 oleh seorang peguam bernama Paul Harris. Ianya berkembang ke seluruh pelosok dunia sehingga pada tahun 1947 mempunyai cawangan di 70 buah negara, menganungi 806 kelab. Ditubuhkan di Palestin pada tahun 1921. Ketika bersemaraknya perjuangan orang-orang Yahudi untuk menubuhkan negara Israel. Kemudian, pertubuhan ini berselerok pula cawangannya di seluruh pelosok negara Arab. Arab pun tak sedar. Tubuh cawangan. Pahaman ajaran Rotary Club, pertubuhan ini. Di antara perkara yang menjadi pahaman yang disebarkan ialah satu, menganggap masalah agama kurang penting di dalam memilih ahli dan menjalinkan hubungan di kalangan mereka. Di samping memberi peranan kepada Yahudi untuk bernasab ke dalam kegiatannya. Yang pertama, melemahkan peranan agama dalam memilih ahli. Agama tak penting. Ini ke arah menuju bahawa agama itu tak bersahak atau semua agama serupa je. Kononnya untuk menjamin persetaraan di kalangan manusia. Dalam masa yang sama, dirasakkan pengaruh Yahudi dalam kegiatan dia. Cara tak sedar. Melalui duit khususnya. Yang kedua, menghapuskan rasa menunggu balasan di dalam kerja kebajikan. Sama ada berbentuk kebendaan atau berbentuk pahala. Yang ke upah, yang ke pahala. Pahala tu jauh sekali. Upah pun tak penting, nak tunjuk ikhlas. Padahal ada duit kat belakang. Di depannya tunjuk ikhlas lah pada masyarakat. Yang ketiga, mempunyai pegangan yang sama dengan Lion Club dari segi hubungan agama dengan negara. Agama ni kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Negara, kepunyaan kita semua. Bahkan negara pun tak penting. Hidup dalam masyarakat je. Tak begitu sekali. Akhirnya agama pun dirosakkan, hubungan agama dirosak, hubungan negara pun tak ada tanggungjawab. Tidak ada patriotik. Melemahkan semangat kenegaraan. Yang keempat, menonjolkan pahaman persamaan, persaudaraan dan tolong-menolong di kalangan manusia sejagat sehingga terhapusnya kesetiaan kepada agama dan bangsa masing-masing dan menjadi hanyut tanpa pergantungan yang sebenar. Di atas nama persamaan, persaudaraan, sama gaji antara kelas-kelas, sama gaji, sama harta pesaka antara lelaki dan perempuan, sama mereka.
Batuan pun kena sama, hak kena sama, lelaki perempuan. Mengikut Islamnya, meletakkan sesuatu mengikut kewajaran. Pada tempat kewajaran. Contohnya kita seorang akak barang-barang. Ada orang dia mampu akak sampai 100 kilo kot akak. Ada orang dia mampu 20 kilo je, tenaga dia tak ada. Boleh ke di atas nama bersamaan? Nak paksa hak tak mampu akak ni, hak 20 kilo, akak 100 kilo. Tak boleh, zalim lah. Atas nama bersamaan. Contoh yang paling mudah lah. Begitu juga peranan manusia dalam kehidupan, tak sama. Mengapa Islam meletakkan lelaki sekali ganda bersaka? Kerana lelaki jadi wali pada keluarga. Jadi wali pada keluarga. Bila ibu bapa mati, di mana lelaki lah yang tanggungjawab jaga perempuan yang tak ada suami dan sebagainya. Orang perempuan ada suami. Dan sebab itu Islam meletakkan lelaki sekali ganda bersaka. Masalah orang tak tunang tanggungjawab terhadap adik-beradik, itu cerita lain. Itu cerita lain. Kita balik pada asas. Asasnya orang lelaki tanggungjawab jaga keluarga dia. Dan sebab itu Islam meletakkan bersaka sekali ganda. Itu kewajaran. Tapi puak ni atas nama persamaan, kena sama, tak boleh. Kalau orang lelaki tu dia kaya, nak beradik-beradik dia nak sama, itu cerita lain lah. Tapi Islam meletakkan sesuatu kena pada tempat. Di atas nama persaudaraan. Persaudaraan pula ada yang akrab, ada yang tak akrab. Ada saudara yang baik, ada saudara yang jahat, tak sama. Tak sama saudara-saudara. Manusia ni tak sama. Kita kena sedar. Atas nama bersamaan, tak mampu nak buat. Cakap saja. Negara yang duk kata bersamaan tu pun tak boleh buat bersamaan. Bercanggah dengan gelombang kehidupan manusia. Tak boleh nak lawan gelombang. Yang kelima, menjalankan kegiatan dan kerja-kerja kemasyarakatan dan kebudayaan melalui ceramah-ceramah, lawatan, forum ke arah memperdekatkan agama-agama dan menghapuskan pertelingkahan dalam perkara itu. Antaranya kerja masyarakat. Ini bagus kerja masyarakat. Kerja tolong orang ramah. Berlaku kemalangan, berlaku banjir, berlaku apa. Memang tak nafi baiknya. Tapi ada racun dalam tu. Ada benda yang dia nak. Yang dipesongkan. Melalui ceramah-ceramah kebudayaan, lawatan, forum. Memperdekatkan agama supaya. Sedangkan Tuhan dah kata, inna din indallahil Islam. Agama yang Tuhan terima Islam saja. Pak lain Islam Tuhan tak terima. Masalah kebebasan agama cerita lain. Nak samakan agama tak boleh. Duduk cari benda-benda yang sama dalam kononnya sama. Tapi kita kena sedar asasnya tak sama, matlamaknya tak sama. Contohnya Islam mewajibkan taat pada dua ibu bapa. Agama lain kata wajib taat pada ibu bapa. Tapi Islam berdasarkan ibadat pada Allah Ta'ala, tak boleh ibadat pada ibu bapa. Agama lain boleh ibadat ke ibu bapa. Baik siapa buat ibadat. Kita ada perhitungan dosa pahala di hari akhirat. Yang lain tak ada. Tak ada. Lain dia punya tujuan. Kita kena sedar walaupun dari segi nampak rupanya sama. Tapi hakikatnya tidak sama. Jadi nak samakan agama-agama tak boleh. Tak boleh sama. Ajaran dia tak sama sekali. Agama Islam kata halal, agama dia kata haram. Islam kata haram, dia kata halal. Nak sama macam mana? Yang keenam, ia berbeza dengan Al-Masuniyah Formation. Dari segi melahirkan pemimpin secara terbuka kerana Al-Masuniyah merahsiakan pemimpinnya. Formation dirahsia pemimpin, tak tahu nombor siapa dia, nombor dua siapa dia. Itu Formation. Tetapi Rosari ini tahu ketua dia siapa dia. Itu bezanya. Dia terbuka. Yang ketujuh, tidak dibenarkan menubuh cawangan malaikat dengan keizinan pemimpin antarabangsa. Ketat. Ketat dia punya peraturan dia. Nak tubuh cawangan tak boleh. Kena dapat kebenaran.
daripada pimpinan antarabangsa. Keburukan mempunyai pahaman dan kegiatan seperti layani kelab sama. Dan sama-sama dikuasai oleh gerakan Al-Masuniyah, Freemason, yang bertujuan jahat terhadap manusia amnya, terhadap manusia seluruhnya. Islam dan penganutnya pada khususnya, sasaran utama dia orang Islam. Agama Islam, sasaran utama dia. Oleh itu, ia bukan sahaja berbahaya dari segi akidah, tetapi juga dari segi keselamatan dan kepentingan Islam dan penganutnya. Ini membahayakan akidah kita, mengheret sikit demi sikit, mengheret supaya kita leka lala jauh daripada Islam kita. Kemudian mengancam keselamatan Islam dan penganutnya masa depan. Wallahu a'lam.